Punya final cut. Hello guys, what's going on? Hari ni I makan celup-celup dengan family I. Kawasan Tasik Biru, Kundang. Kat belakang ni nampak tok bar celup-celup bersebelahan dengan restoran Selambak Viral. So jom kita cuba guys. Welcome aboard. Okey, ni dia guys. Jom kita masuk. Punya final cut. Bukan. Kita order sotong, nasi goreng apa? Halam Ini untuk breakfast ke apa? Dennis cakap. Okay, lepas tu kita ada dekat sini keropok ada 4 dishes. Kat sini kita ada sotong, nasi goreng udang, Ada pakai mic lah kan? keropok, ini udang celup. Sekejap. Tunggu. Tak clear. Yeah. Lepas ni Dennis cakap. Apa lagi yang tak dapat? Dapat dah semua? Tengok Ali, kamu duduk. Ali kat tu turun bawah. Nanti Lebih Begini. Aku nak amin. Wait for a while. Ni cicah dia. Makan lagi. Wait pinggan. Okay, boleh cakap kita order apa Encik Daniel? ni dah on Dah ada warna biru kan ada? Okay. Kat sini kita ada beberapa variasi makanan yang kita order. Salah satunya kita order ikan yang dicelup-celup lah dekat sini. Ni portion ni boleh makan 3 ke 4 orang. So kat sini side dish kita keropok leko ataupun apa kita panggil ni. Ni keropok crispy je. Campur dengan portion nasi goreng udang ni boleh makan 4 ke 6 orang. So sangat besar tengok tangan ya. Memang nice. So kat sini kita ada sotong goreng. Sebelah tu udang ke atau sotong saja? Semua saja. Ni sotong saja. Ini semua sotong saja. Kita dah ada sotong, dah ada udang di dalam. Ada udang di sebalik nasi goreng kat sini. And then kat sana tu side dish untuk budak-budak. Ini ambil dekat kedai lain. Tapi memang serius sedap makaroni dia dengan nugget. Memandai belum makan lagi. Kakak cakap sedap. Betul tak kak? Bunyi juga. Kak jangan gelojong sangat kak. Kalis pun nak. Itu je nak komen. Kalis ni cuba bagi komen sikit Kalis. Sedap tak sedap? Bunyi sikit bunyi. ASMR. ASMR. Sedapnya. So korang boleh dengar bunyi kesedapan daripada Tengok seorang muka pun budak, dah tahulah. Muka pun sedap lah. Okey, mantap. Kini kembali ke Seri Pentas. Lepas kita akan tengok recommended atau tak recommended kedai ni. Let's go. Zas. Itu ayat Adib. Kita ambil pinggan di sini. Rapat cirit. Rapat je. Nasi goreng dia sedap. Pedas sikit-sikit je. Sotong dia lembut. Dalam lembut, dalam rangup. Sampai kat rumah kakak tadi.
udang. Memang titik terendah ni. Sedap. Enak pun benda tu. Fresh. Apa? Okay guys, kita berjaya habiskan sotong. Sotong dia sedap dan lembut. Ikan tak berjaya habiskan. Ada 6 ekor. Kita tapau nasi goreng dia. Nasi goreng dia pun banyak sangat. Ini kalau lelaki ramai makan okey. Tapi kita 4 orang perempuan, 2 orang lelaki, tak habis. Kita tapau. Okay guys, kita dah selesai makan. Yang baki ni kita tapau lah. Overall boleh tahan, sedap juga. Nasi goreng dia pedas-pedas sikit. Nasi goreng kicap aja. Tapi banyak gila lah. Udang dia bagi set talam udang. Dia kata 4 hingga 6 orang makan. Tapi 6 orang lelaki kot. Kita ada perempuan ramai, so masih banyak. Kita tapau bawa balik. Okay guys, kena datang Tasik Biru Kundang. Dekat sini air bayar RM4 dapat 1 cawan. Boleh free refill. Ada kowe sekali. Video lah. Dekat depan kedai tadi, tu kedai. Depan ni Tasik Biru. Kat sini boleh beriadah. Dia ada jual-jual, boleh jogging. Ada orang mancing. Tu ada orang mancing. Ada taman permainan. Besar Tasik dia. Apa? iPhone. Lama. Kambing macam tai. Tengok tu dia pergi mana? Kan? Pasti. Mana? Ni sofa boleh duduk. Air dia sangat jernih lah. Tu boleh lalu ke? Atas deck tu. Ni yang crash landing, tapi dia version crash landing. Selamat Tapi you nak turun boleh, licin ni. Macam apa? Tong plastik Oh lah. Kenapa Tasik ni warna biru tapi kita panggil dia kenapa panggil Tasik ni biru sedangkan dia warna hijau? Bincangkan guys. Kalish. Wop. Ada orang memancing kat sini. Ada orang slide pula ni. Dia boleh slide pula. Kalau tak terus masuk situ. Kita menikmati sunset di Tasik Biru. Tu cantik gila. Beraninya Kalish. Kalish beraninya. Oh. What's up? What is up you guys? Upap. Ikhlas hati. Pagi dia repair lori. Petang-petang dia photoshoot secara amal jariah.
weight. Khalif. Counter weight. Api depan, api belakang. Counter weight. Oh, pujuk. Weight. Kalau Ha? Selfie? Tak nak dah? Nak. Ambil naik sekali. Nak. Tak nak. Mana nak?